Pada episod kali ini kita akan belajar bagaimana mengaitkan suatu ayat pada ayat yang ada kaitan pada surah yang lain. Kaitan yang dibuat ini akan dapat meningkatkan pemahaman dan pengajaran pada ayat tersebut. Perhatikan ayat 6 dan 7 pada surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah 1:6 dan 7. Apakah tadabbur atau pengajaran yang dapat diambil? Melalui dua ayat ini, jelas Allah mengajar manusia mencari jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Seperti yang kita belajar sebelum ini, kita kaitkan ayat 6 dengan ayat 7. Ayat 7 diterangkan jalan yang lurus adalah jalan yang akhirnya manusia akan mendapat nikmat, dan bukan jalan yang bengkok yang akhirnya sama ada menjadi golongan yang dimurka atau golongan yang sesat. Sekarang kita lihat dan kaitkan ayat 6 dan 7 dari surah Al-Fatihah ini dengan surah yang berikutnya, iaitu ayat-ayat permulaan surah Al-Baqarah. Mari kita tadabbur ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Al-Baqarah 225. Apakah tadabbur 5 ayat ini? Antaranya, 1. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 2. Orang yang bertakwa pula adalah orang yang beriman kepada perkara gaib seperti Allah, malaikat dan hari akhirat serta mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. 3. Termasuk orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran serta membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah diturunkan. 4. Pada ayat 5, dijelaskan jika dilaksanakan suruhan pada ayat 2 hingga 4, merekalah yang akan mendapat petunjuk dan yang akan berjaya di sisi Allah. 5. Dapat dirumuskan, ada 3 perkara yang membawa kepada kejayaan, iaitu Al-Quran, solat dan infak. Maka, apabila kita kaitkan ayat 6 dan 7 dari surah Al-Fatihah dengan ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, kita boleh dapati pengajaran berikut. Pada surah Al-Fatihah, manusia diajar untuk memohon jalan yang lurus, iaitu jalan yang mendapat nikmat dan petunjuk. Serta-merta pada surah berikutnya, iaitu surah Al-Baqarah, Allah menerangkan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang beriman serta mempelajari Al-Quran, dan juga mereka adalah orang yang mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Ringkasnya, Al-Quran, solat dan zakat adalah asas untuk mendapat hidayah dan kejayaan. Para alim menerangkan bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang memohon kepada Allah untuk dibuka potensi diri, manakala kesemua surah-surah selepas Al-Fatihah merupakan respon kepada surah Al-Fatihah, kerana semua surah-surah ini mengajar bagaimana untuk kekal berada dalam jalan yang lurus yang akhirnya menjadi golongan orang-orang yang mendapat nikmat dan berjaya. Baik, mari kita cuba beberapa ayat berikut yang ada hubungan dan cuba hubung kaitkan ayat-ayat tersebut agar mendapat pengajaran yang lebih mendalam mengenai ibadah solat. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 243. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Al-Muqminun 23, 1 dan 2. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Al-Muqminun 23, 9. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. An-Nisa 4:103. Jika dihubung kaitkan ayat-ayat tadi, dapat dirumuskan bahawa bukan sahaja ibadah solat adalah perlu dilaksanakan, tetapi perlaksanaannya juga perlu dijaga dan dipelihara. Dan cara memelihara solat adalah antaranya memastikan khusyuk ketika solat, mendirikan solat dalam waktu yang telah ditentukan dan kekal memelihara, iaitu bukanlah kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak, tetapi kekal tetap mendirikan solat sekurang-kurangnya 5 waktu sehari.
Kali ini kita akan perhatikan beberapa potong ayat berkaitan larangan minum arak, yang mana larangan arak adalah bertahap. Perhatikan, ayat yang mula turun adalah, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah 2219. Ayat ini memberikan petunjuk yang kuat bahawa arak adalah buruk dan harus dijauhi, namun sebahagian sahabat masih meminumnya kerana adanya sebutan manfaat dan belum adanya larangan yang tegas. Kemudian turun pula ayat berikut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang, mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. An-Nisa 4:43. Maka pada tahap ini, arak hanya dilarang pada waktu tertentu, iaitu sebelum melaksanakan solat, bukan larangan mutlak. Dan akhirnya turun ayat berikut, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Al-Ma'idah 590. Contoh sebentar tadi adalah satu contoh yang menunjukkan kadangkala perlu untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dan jangan hanya melihat sepotong ayat secara individual sahaja. Contohnya ketika tadabbur ayat An-Nisa ayat 43, jangan pula sangka arak hanya dilarang ketika nak solat sahaja kerana ayat dari surah Al-Ma'idah ayat 90 telah melarang arak secara mutlak. Begitulah dinamiknya Al-Quran apabila kita mentadabbur dan memikirkan ayat-ayatnya. Dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapat pengajaran tambahan serta kefahaman yang lebih mendalam. Pada episod akan datang, kita cuba kaitkan ayat Al-Quran dengan hadis pula.